Wangi of course lah kan. Takkan pandai doa akad tu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan pun tak selera kan. Risau juga tu kan. Yang pertama suka belanja, wangi, pandai masak, kemas rumah. Baca doa sebelum berbuka. Saya spend RM20. RM10. Oh, kena spend RM10. Oh, so kena ikut ni lah. Kena ikut tu. Oh, saya tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah. Okay, lepas tu favorite mak ayah. Okay, Ya, 20 sebagi 70. suka belanja memang tak boleh lah. Wangi of course lah kan. Takkan pandai doa akad tu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan pun tak selera kan. Risau juga tu kan. Pandai masak. Pandai masak. Handsome lah. 20 tak boleh. 20 favorite mak ayah. Tak ada dah. Situ 20. Wangi dah 20. Tak ada, tinggal 20 tak ada dah. Tak ada. Ambil je lah suka belanja. Terpaksa lah. Masa Aduh. Dah lah tinggal 20 je. Dia suka belanja pula. Tinggal apa je. Boleh lah suka belanja je lah. Alright. Yalah, suka belanja subjektif kan. Mungkin dia suka belanja adik-beradik dia, suka belanja mak ayah. Boleh.